Huyo, Zeekr 7X. Berapa income yang selesa nak beli kereta ni? Jom kita breakdown. Model baru, harga bermula RM179,800. Deposit kalau 20% RM36,000. Untuk dia punya road tax, tahun ni masih lagi percuma. Untuk dia punya insurans pula, saya estimatekan RM7,000. Total upfront yang kena ready untuk sebuah Zeekr 7X ni adalah RM43,000. Installment kalau kita kira untuk 7 tahun, sebulan RM2,012. Kalau setahun pula RM24,144. Kita kira pula dia punya yearly expenses. Insurans RM7,000, road tax percuma. Untuk cost service tak jumpa pula data dia, jadi kita bajetkan RM1,000. Wear and tear kita bajetkan juga RM1,500. Total up yearly expenses untuk sebuah Zeekr 7X ni adalah RM9,500. Campurkan yearly installment dengan yearly expenses, kedapatlah RM33,644. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM2,803. Berapa income yang selesa nak pakai sebuah Zeekr 7X? Katalah nak gunakan 30% saja daripada income. Sebulan income kena ada RM9,343. Kalau nak gunakan 20% saja daripada income, sebulan income kena ada RM14,015. Kalau korang ada plan nak beli EV, korang consider tak kereta ni? Bagi saya memang handsome.